Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebaikan dunia, diberikan kesihatan, masa lapang, ruang dan peluang, masih diberikan nikmat iman, Islam dan juga ihsan, diberikan rasa teringin nak main ke masjid surau, mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Moga-moga kita dihimpunkan kelak di dalam syurga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dalam huraian pembahagian sifat-sifat ni. Saya rasa saya nak baca yang pelajaran keempat muka surat 43. Sebab yang sifat-sifat ni kalau saya baca tuan-tuan aku tak faham. Dia payah huraian dia. Payah huraian dia. Saya baca muka surat 43 cerita tentang sifat harus bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. 20 saja ke abang? Lebih daripada 20. Kenapa kita bilang 20? Pandai, basic. Kan? Kita punya kereta pun ada yang basic. Azir Rahmah basic. Saya ada steering, gear, tayar, bumbung, aircon, basic. Kalau kita nak tahu semua sifat-sifat Tuhan, kena belajar banyak lagi ilmu-ilmu lain lagi. Nak kena faham Quran secara sepenuhnya, kerana sifat-sifat Allah Ta'ala ada sebut dalam tu. Ada sifat zat, ada sifat PL, banyak lagi perbahasannya. Kenapa mengaji 20 saja? Kerana ni basic. Hak nak kenal Tuhan ni 20 ni. Mau mengaji 20 ni, insya-Allah hal lain-lain dia akan terbuka. Tapi kalau 20 sifat suruh apa sebut wujud sampai kaunuhu mutakaliman tak boleh sebut, balik awal. Malu kat anak kita hak sekolah tadika. Ayah dia tak erti. Orang Penang panggil ayah dia bodoh. Hantar anak pergi tadika, anak boleh bilang wujud sampai kaunuhu mutakaliman, ayah dia tak erti. Tak boleh, ayah kena pandai dulu baru anak pandai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, pelajaran keempat, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Apa makna harus? Harus ni boleh terima dua. Boleh terima ya, boleh terima tak. Tu harus. Makan hukum dia apa? Harus. Mu nak makan, makan. Tak mau makan, sudah. Kan? Bina masjid, hukum dia apa? Harus. Mu bina, tak bina, sudah. Tapi satu kampung, satu qaryah mesti ada tu, wajib lah, fardu ain di atas kita untuk bina masjid. Ni cerita hak yang sifat naik kereta, hukumnya harus. Kalau naik kereta hukum wajib, saya tak boleh naik motor lah, berdosa saya naik motor ni. Naik motor hukumnya harus juga. Siapa nak naik, tak mau naik, sudah. Makan ayam hukumnya harus. Makan kambing harus lah. Harus. Tapi kalau makan pohon kambing sunat, dapat pahala kerana Nabi makan pohon kambing. Kan? Nabi makan pohon kambing. Dalam kambing banyak-banyak tu, pohon kambing. Betih kambing yang disukai oleh Nabi SAW. Harus ni boleh terima dua. Boleh terima bahagian dak pun boleh, ya pun boleh. Sifat harus bagi Allah Ta'ala iaitu satu saja. Harus bagi Allah Ta'ala ni satu ya. Apa sifat harus bagi Allah Ta'ala tu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu tu apa dia? Melakukan sesuatu ke atas mungkin atau meninggalkannya. Meninggal mana tiada melakukannya. Melakukan mana apa? Mencipta ataupun meninggal cipta tiap-tiap mungkin harus hukumnya. Kenapa kata ke atas tiap-tiap mungkin? Kerana mungkin itu sendiri hukumnya harus. Kita ni mungkin.
harus ada, harus tiada. Telefon mungkin, harus ada. Itu kata kat orang yang beli iPhone, sokong Israel lah kali kita beli pula. Tiang mungkin, harus ada, harus tiada. Kuku mungkin, harus ada, harus tiada. Kuku ni mungkin kan? Harus bagi Allah Ta'ala memanjangkan kuku atau meninggal panjang. Apa makna meninggal panjang? Pandai. Meninggal panjang makna apa? Tak bagi panjang. Boleh je Allah Ta'ala nak biar kuku kita tak panjang-panjang? Sebab kuku kita mungkin. Allah Ta'ala ni haru, Allah Ta'ala ni hanya kena kepada mungkin saja. Dia tidak kena kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mengadakan dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala juga tiada meniadakan dirinya sendiri. Kerana ada dan mengada ini di atas tiap-tiap mungkin saja. Jadi kena tahu tiap-tiap mungkin tu yang mana. Apa mana mungkin ni? Boleh ada, boleh tak ada. Tuhan boleh ada, boleh tak ada ke? Tak boleh. Dia mesti ada. Bulan bintang mesti ada ke? Boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Planet bumi mari semua. Boleh ada, boleh tak ada. Jadi semua mungkin. Tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala dan sifat makni Allah Ta'ala mungkin berlaku. Antum faham dah? Lagi jangan nak tanya hak ni mungkin ke tak? Setiap daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat makninya yang 7 tu yang kita mengaji tu, selain daripada tu semua mungkin berlaku. Nabi Muhammad pun mungkin. Nabi Muhammad pun mungkin. Serban jubah Nabi Muhammad pun mungkin. Boleh tak Allah Ta'ala mengekal jubah Nabi Muhammad sampai zaman kita ni? Boleh kalau dia mau. Boleh tak Allah Ta'ala mengekal jasad Abu Bakar sampai sekarang ni? Boleh kalau dia mau. Tapi kalau dia tak mau, dia bagi lebu habis jasad dalam tanah, nata makan dan sebagainya. Boleh tak kalau Allah Ta'ala mengekal zat mak kita sampai sekarang ni, mati tahun 1920, sampai sekarang duk ada lagi lah rumah tu, duk boleh masuk lagi. Mati dah. Boleh. Apa Allah Ta'ala yang buat di atas kita. Jadi sifat haru bagi Allah Ta'ala ni apa? Melaku ataupun mengada ataupun meninggal. Mengada. Mengada mana? Meniada. Di atas tiap-tiap yang mungkin. Dua tu yang ingat. Mengada ataupun meniadakan tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Haru bagi Allah Ta'ala. Tengah-tengah tu maklum lah. Hak bila Allah Ta'ala mengada, lepas tu tengah-tengah tu dia duk ada sedia panggil imdad. Sekarang ni saya ni Allah Ta'ala sedang imdadkan saya. Mula-mula dia ijad. Ijad mana apa ijad? Ustaz Syakir. Ajada yujidu ijadatan ataupun ijadan. Fi'il sulasi madhi tambah satu huruf. Jada ajada yujidu ijadatan fahuwa mujidun. Berarti kita panggil Allah al-mujid, yang mengadakan. Jadi kita ni ijad telah diadakan dulu. Tapi sekarang ni kita ada dah. Panggil Tuhan imdad. Tuhan mengekal kita di atas ada. Lepas tu esok zaman satu masa Tuhan i'dam. Apa makna i'dam? Meniadakan setelah imdad dan ijad. Nabi contoh kita cerita mak kita lah. Mak kita yang mati dah. Dia ada ijad masa dia lahir. Dia ada imdad waktu dia hidup. Dan dia sudah i'dam. Tuhan mematikan dia. Kita duk imdad gini. Kau nak i'dam dah. Nak i'dam bukan? Mayang pun tak tanya mana kan. Terawih pun kira orang 8 kena alik lah. Kan? 8 kena dia nak cabut dah. Dia nak pergi mana pun tak tahu. Awak rumah pernah terima ke? Tak. Bagi apa habis? Mayang lah tak. Apa dia witir 8 rakaat. Baliklah rumah. Tu pun pendek dah semayang terawih 8 rakaat dengan 3 witir tu. Tu pun lepas terawih sedikit nak balik. So saya heran orang Labuan dengan orang kampung saya lah. Dia nak pergi mana? Tak ada benda yang menarik pun di rumah tu. Kan? Bini sopa tu juga. Awak kalau balik 8, bini tukar jadi rapat zira. Tak ada juga.
Kan, bini kat rumah daerah Padira balik 8 jadi Nelly dia Seros. Tak jadi juga, duduk sofa tu juga, berkembang pakai baju kelawak tu juga. Nak balik wawai, tunggu sampai selesai sembahyang baru balik. Ia bermaksud pada ketika hadis atau imkan. Hadis-hadis atau imkan ni nak bagi mudah, makna dia sama je. Hadis mana perkara baharu. Hadis ini bukan makna hadis Nabi tu. Hagi duk cerita hadis ini hadis Nabi payah. Hadis Nabi dia akan tulis H-A-H-D-I-T-H. Hadis. Tapi sini tengok ni, Ustaz Muhadir Jo ni dia pandai. Dia tak mau bagi orang samakan maksud hadis ni dengan hadis Nabi tu. Dia bubuk H-A-H-D-I-T-H-D-I-T-S. Hadis. Hadis ini dengan makna sesuatu yang ada setelah tiada. Hadis. Imkan sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Dua-dua maknanya sama je. Imkan pun ada setelah tiada juga. Dengan telefon ni. Dulu kan ada. Dulu pakai Android. Sekarang pakai iPhone. Kan? Baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Mungkin mana apa? Boleh ada, boleh tak ada. iPhone ni, hak di kedai tu, boleh untuk saya beli. Boleh untuk saya tak beli. Dua-dua maknanya sama. Mana hadis dengan imkan di sini makna, tapi makna beza. Tapi nak buat mudah, dia kata apa? Pada ketika hadis ataupun imkan, pada diri makhluk yang hadis ataupun imkan itu harus, yakni bukan wajib bagi Allah dan bukan mustahil bagi Allah. Sama ada untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk ataupun tidak. Jadi sewaktu sesuatu itu berada di dalam keadaan hadis, mana ada setelah tiada, ataupun sesuatu benda itu dia mungkin, dia imkan, dia boleh ada, boleh tak ada, maka layak di atas dia Tuhan mengada atau meniadakan sesuatu di atasnya. Boleh. Ayat ni kan imkan, dia boleh ada, boleh tak ada. Ayat ni juga hadis, dulu tak ada, sekarang ada. Jadi ni sekarang ni Allah Ta'ala boleh memperlakukan dia dua bagi. Allah Ta'ala nak meniadakan dia terus pun boleh, Allah Ta'ala nak mengadakan dia terus pun boleh. Allah Ta'ala nak memecahkan botol pun boleh, tak mau pecah botol pun boleh. Nak bagi orang minum pun boleh, tak mau bagi orang minum pun boleh. Boleh belaka pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Boleh terima dua bagi. Boleh terima dua bagi. Pertama, tengok. Mengutus para nabi dan para rasul itu tidak mengutus para nabi dan para rasul atau tidak. Ini harus bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajibkah mengutus para nabi, para rasul pada kita? Wajib ke tak? Ustaz Syakir? Tak ada wajib. Kalau wajib sekarang ni kena ada nabi. Tapi nak kita ada nabi ke? Nabi tak ada. Rasul pun tak ada. Jadi harus bagi Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala nak bagi kita Nabi, kita terima. Allah Ta'ala tak mau bagi kita Nabi, tak ada kata apa. Kerana syariat Nabi Muhammad terpakai sehingga hari kiamat. Maka kelebihan syariat Nabi Muhammad ni, dia akan diamalkan dan terus diamalkan sehingga turun Nabi Isa alaihissalam yang memahkan wujudan Imam Mahdi. Maka dibawa juga perlembagaan syariat Nabi Muhammad sehingga hari kiamat. Walaupun tak diutuskan Nabi dah selepas Nabi Muhammad, maka syariat tadi akan kekal berjalan. Tapi nak abang apa di sini, harus je bagi Allah Ta'ala mengutuskan Nabi. Tak ada wajib. Jangan kata Tuhan wajib bagi Nabi. Ikut dia lah, dia nak bagi, tak mau bagi. Kita duk marah-marah apa? Bukan hak kita Nabi. Kan? Siapa cuti lah. Guru besar punya cuti. Dia nak bagi kat kita cuti, dengan dia tak mau bagi kita cuti. Harus bagi guru besar bagi cuti ataupun tak bagi cuti. Kalau dia bagi cuti, syukur Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi cuti, jangan marah. Cuti dia pun, dia punya. Lepas tu juga harus bagi Allah Ta'ala mengutus Nabi ataupun Rasul. Apa beza Nabi dengan Rasul saya cakap? Nabi tak disyaratkan untuk menyebarkan apa yang diwahyu pada dia. Adapun Rasul, syarat dia mesti menyebarkan wahyu yang diberikan kepadanya untuk umat dia. Contoh Nabi Daniel lah. Baru ni saya pergi Mesir, baru ni tahun 2024. Pergi makam Nabi Daniel, tapi tak sempat lah sampai ke Alexander, sampai ke Iskandaria. Dah nak dekat malam dah. Tak sempat. Dah pergi lepas sembahyang isyak, dia tutup masjid dah. Dia nak pergi masjid makam Nabi Daniel dengan makam Luqmanul Hakim. Cerita yang di dalam Quran tu. Wa idh qala Luqmanul ibnihi tu.
Kan nak pergi ke makam tu. Saya pernah pergi dah dulu masa saya budak-budak belia dulu. Waktu saya belajar. Tapi kali kedua nak pergi ziarah kali kedua. Tengok-tengok tak sempat. Duk sibuk pergi ke laut. Kan pergi tengok laut Mediterranean. Makan soto, makan udang, makan ketam semua. Ingat lepas isyak boleh kot pergi daripada tutup masjid dah. Renyih kami pun balik ke Cairo. Tak sempat nak pergi. Duk sampai 14 hari. Tapi hak tu yang rasa terkilan. Yang lain semua pergi. Selain semua pergi. Bukit Tursina pun pergi walaupun tak naik. Bukit Tursina pergi duduk tepi kaki-kaki bukit tu. Pergi tengok pengorbanan Nabi Musa AS. Heran macam mana Nabi Musa naik tu. Kita naik kaki bukit pun hangat hau-hau dah. Mungkin Nabi Musa besar pada kita kot tu. 10-20 langkah sampai atas dah. Kita 10-20 langkah bawah lagi. Kan tu. Macam-macam lah pergi. Korun dia tak pergi. Tak pergi tengok Korun. Korun punya tasik busuk. Tasik busuk korun dia. Yang kedua tengok harus memberi pahala kepada orang yang taat sebagai anugerah daripada Allah Ta'ala. Ni harus bagi Allah Ta'ala. Kita semayang tadi ni maghrib ni, wajib ke Tuhan bagi pahala abang? Bang? Wajib ke Tuhan bagi pahala semayang maghrib tadi? Tak wajib. Tuhan nak bagi-bagi, Tuhan tak bagi sudah lah. Jangan kita merintah pula, aku semayang dah ngarik hari tu ni. Pada mana pahala? Jangan marah. Dia punya. Orang main menebah rumput depan rumah kita. Kan? Kita nak bagi ke, kita tak mau bagi ke, kita punya pasal. Kan? Kalau dia bagi, di atas kasih sayang dia. Kalau dia tak mau bagi, hak dia. Dah tu kita semayang. Semayang dah dia suruh. Dia suruh. Dah dia suruh, mana wajib kita laksanakan. Bila wajib kita laksanakan, wajib kita buat. Tak wajib dapat pahala. Harus bagi Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kita. Kalau wajib lah semayang dapat pahala ni, hak semayang muhung pun dapat pahala. Pakat tunduk bangun dapat pahala. Sebab tu pahala beza-beza. Hak kosyok dapat pahala lebih, tak kosyok dapat pahala juga. Hak mari semayang boleh pahala sikit. Hak tak semayang tak dapat pahala apa. Hak main semayang pun belum tentu pahala. Hak tak semayang duduk dalam kedai minum teh o, kopi o, teh tarik. Duduk kat dobi daripada asar sampai maghrib sampai ke isyak. Baju dah basuh bersih dah, hati dia kotor. Kan, buat main baju kotor, balik baju bersih. Dia yang pergi dobi kotor, balik pun kotor. Mana rugi? Dia lah rugi, buat tak tahu pula. Kan? Mari sebelum maghrib, bubur dobi tunggu, kokak-kokak sembang. Orang bah maghrib, tak semayang maghrib, tunggu isyak. Maghrib terlepas macam tu. Sekalipun muqadah tak dapat fadilat semayang maghrib di dalam waktu dia. Rugi orang tak semayang maghrib di dalam waktu dia. Atau menyiksa orang yang melakukan maksiat sebagai keadilan daripadanya. Harus ya Allah Ta'ala menyiksa orang melakukan maksiat. Kawan kita tak semayang kan? Wajibkah Tuhan siksa dia? Tidak wajib. Harus Tuhan nak siksa dia? Boleh saja Tuhan tak mau siksa dia? Harus saja. Harus Allah Ta'ala ambil hak tukang buat maksiat masuk syurga. Harus juga Allah Ta'ala ambil hak taat bola neraka. Sebab apa? Dia punya. Tak ada siapa pun mewajibkan di atas Tuhan. Kalau Tuhan ni diikat dengan wajib, lemah Tuhan. Hak semayang pun syurga. Hak tak semayang neraka. Hak puasa pun syurga. Tak puasa pun neraka. Ada satu beban di atas Tuhan pula. Hak mewajib Tuhan buat masuk sini, hak masuk sini. Lemah Tuhan. Tapi Tuhan dia maha kuasa. Nak orang masuk syurga di atas pilihan dia. Nak ambil orang lah syurga masuk dalam neraka atas pilihan dia. Nak buat pula orang neraka masuk syurga atas pilihan dia. Harus bagi Allah Ta'ala saja. Tak ada. Kita buat semayang ni apa dia? Buat semayang ni hakikat menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Tuhan dan melaksanakan kewajipan. Bab pahala tu serah pada Tuhan. Dia nak bagi kita ambil, dia tak mau bagi kita tak boleh kata apa. Esok jangan duk beletiak pada masyarakat pula. Aku semayang ni sampai 20 rakaat tarawih ni tak kata apa-apa. Tuhan kata aku tak mau bagi. Boleh marah kita? Tak boleh, dia punya. Masuk rumah dia dah, dia tak mau jamu ayak, jangan minta. Dia minta dah, dia tak mau bagi.
Hang buat baiklah sekalipun macam mana pun. Sapu sampah rumah dia ke, tebang rumput ke, angkat barang ke. Kalau tak mau bagi ayak, hang nak kita apa? Ayak dia punya. Tu. Harus ya bagi Allah. Jadi lepas ni kita semayang ni, nak niat, nak dapat pahala ke? Nak niat kita melaksanakan ibadah yang diwajibkan di atas diri kita. Niat tu. Orang Islam ni buat ibadah kalau kerana pahala panggil tidak ikhlas lagi. Ibadah nu pahala banyak ni, ibadah ni pahala macam ni. Kira dia duk hitung pahala lah. Cukup pahala juta-juta tu pakat tidur saja ya dia. Kan tidur. Apa pahala banyak? Orang yang melakukan ibadah kerana pahala, maka tidak ikhlas lagi. Orang yang melakukan ibadah kerana Allah tidak memandang pahala, itulah sebenarnya ikhlas. Orang mana mari semayang ni tak ada duk tengok pahala, puasa tak tengok pahala, semayang tarawih tak tengok pahala, qiyam mulai tak tengok pahala, dia meletakkan hati dia betul-betul pada Allah Ta'ala, maka itu ikhlas yang paling tinggi. Bukan ikhlas saja, itu panggil mukhlasin, yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Tengoklah Quran kan, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Mukhlas mana apa? Yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat bagi dia ikhlas. Tapi kalau mukhlis, isim fa'il, dia yang ikhlas diri. Kan tak cik? Tak ada ke? Akhlasa yukhlisu ikhlasan fahuwa mukhlisun wa dhaka mukhlasun. Isim fa'il mana diri kita yang melakukan, isim maf'ul mana orang yang mengikhlaskan kita. Jadi golongan-golongan ini mukhlasin, diikhlaskan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka itu. Beza mukhlisin. Kalau kita duk takbir raya mukhlisina lahuddin hunafa, itu mukhlisin. Dalam Quran mukhlasin. Baru ni orang kampung saya cerita lagi tu, cerita piah. Orang kata takbir raya ni, raya Aidilfitri panggil takbir mursal ke muqayyad? Mursal. Takbir ada dua jenis, bukan takbir untuk ihram pula. Tu takbir lah semayang, ni takbir Allahu Akbar panggil takbir mursal. Takbir muqayyad, takbir raya haji. Takbir muqayyad itu lepas kita bagi salam takbir terus. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allah. Takbir 3 kali ke 7 kali ke, barulah kita wirid. Kalau semayang raya kan, kita semayang maghrib. Malam ni semayang raya, orang dah bagi tahu lah. Kita semayang maghrib, maka jangan kita terus tu kata maghrib isyak. Isyak. Sebab maghrib tak tahu lagi dia raya ke tak kan? Isyak. Oh dah tahu dah isyak raya. Maka lepas kita pergi salam semayang isyak, tak sunat kita takbir terus. Kita kena baca wirid sampai habis dulu. Sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa semua dah baca doa habis selesai semua dah. Barulah kita takbir Allahu Akbar, Allah. Lepas tu habislah. Ni dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allah 7 kali. Lepas tu barulah Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Dia tak kena. Memanglah tak berdosa, tapi tak kena. Takbir raya haji saja yang lepas bagi salam terus takbir. Takbir raya puasa, lepas bagi salam jangan takbir lagi, wirid dulu baru takbir. Itu pun pada waktu isyak ya saya rasa. Pada waktu isyak. Kalau waktu-waktu lain tak boleh lah kan, mana ada waktu dah. Lepas maya subuh satu lagi. Lepas maya subuh wirid dulu baru takbir. Lepas tu pas maya raya ada takbir ke? Tak ada lah takbir. Tuk khotik takbir lah ya tu. Pada semayang raya tak ada takbir dah. Beza. Nanti semayang raya haji pula kan, ujung bulan awal bulan 6. Tu takbir 4 hari. Sampai muntah kan takbir. Yang ketiga, memberi rezeki sehingga seseorang menjadi kaya atau tidak memberi rezeki kepadanya. Harus bagi Allah Ta'ala bagi rezeki. Jangan kita duk ingat wajibnya kita pergi kerja pukul 7, balik pukul 7 esok. Pergi pukul 7 malam ni, pagi tadi, bukan balik pukul 7 malam, balik 7 esok. Punya pergi cari duit. Tapi siapa yang bagi kita kaya? Allah. Boleh tak Allah Ta'ala tak mau bagi kita kaya? Boleh. Kalau kita mengaji sifat 20 faham kata harus bagi Allah Ta'ala memberi kita rezeki. Dan harus juga Allah Ta'ala tak bagi kita rezeki, baru kita reti. Pergi kerja ni asbab saja. Hak musabbibul asbab Tuhan. Ada orang tidur ya, duk makan ayat liok ya, duit dalam bank juta-juta. Sebab apa? Memang Tuhan nak bagi dia kaya pun.
Kita pergi kerja sampai peluh kata apa? Sabar Ustaz, tak ada nak buat peluh. Nak keluar ni, peluh pergi kata sabar Ustaz, tak ada nak buat peluh hari ni. Peluh tak ada dah ni. Kita kerja sampai keluar peluh tak mau sampai kering tubuh badan. Awak tak kaya-kaya ni. Balik-balik umur gaji tak cukup-cukup juga. Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, dan Allah Ta'ala harus juga tak bagi rezeki pada kita. Jangan kita ingat kita tanam pokok nyok boleh naik buah nyok. Jangan kita ingat kita tanam pokok durian boleh naik pokok durian. Cuma kita tanam, tapi rezeki nak pergi makan durian Tuhan. Kita ingat kita pergi mengai, mancing, kita olik-olik ikan. Tengok-tengok ada orang pergi mengai mancing, habis petrol dia. Ikan tak olik, apa tak olik. Tak tahu jala tenggelam lalu. Semua Allah Ta'ala punya rencana. Jangan ni mengaji sifat 20 nak bagi kita reti, kita yakin bahawasanya hal rezeki harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada duk wajib. Kalau wajib ni, orang apa Nepal, Pakistan, Myanmar, Rohingya yang ada di Pulau Pinang tu kaya daripada saya lagi. Sebab kerja tak reti-reti. Bawang hak bersih dah ada bersapu lagi bawang tu kat kedai Cina. Kalau kita kira rezeki untuk orang yang rajin kerja, tapi rezeki Tuhan punya. Kadang kerja tak tahu mana kita kaya hebat. Orang yang kerja teruk-teruk biasa-biasa saja. Kan betul orang buat pepatah, kalau kerja ditengok apa, kalau rezeki tengok pada waktu bekerja, buruh kasar lah paling kaya. Tapi kenapa dia tak kaya, kita yang kaya? Sebab rezeki Tuhan yang bagi. Tapi ada juga golongan mereka yang kaya kan? Yang kaya-kaya. Yang keempat, memberi ilmu kepada seseorang atau tidak memberikannya kepada seseorang. Ilmu pun harus bagi Allah Ta'ala. Ada yang mari mengaji ni sama tua dengan tiang masjid. Ustaz Syakir, masjid baru buat, dia pun main juga. Dia sama tua dengan tiang masjid tu. Tapi tak boleh ilmu duk bodoh seperti tiang juga. Tuhan nak bagi. Ada orang dia main sekali dua lah. Tapi dia bijak, dia cerdik. Sebab apa? Tuhan nak bagi dia ilmu. Tapi jangan risau. Tak ada lah. Tuhan tak zalim lah. Kalau hang main mengaji sama umur dengan tiang, hang pandai lah. Tak ada lagi saya akan tengok dalam sejarah manusia ni. Hak yang dia duk main mengaji, dia bodoh seperti tiang. Tak. Kalau dia duk main mengaji, memang boleh Tuhan tak membagi dia ilmu. Tapi nak abang kata ada kesungguhan duk main macam tu, mesti boleh sikit-sikit. Kalau tak boleh banyak, seredak-seredak dapat. Ni kita kan, alah tak faham, tidur di rumah, tengok TV3. Tengok Era Pazira, tengok apa dia Raja Lawak, habis ilmu. Ada ilmu sikit-sikit tu hilang habis. Tengok Elo, Rama terbang bebas di udara. Tak tengok Rama-Rama, tengok Elo, habis ilmu. Jadi ilmu ikut. Tuhan nak bagi boleh, Tuhan tak mau bagi boleh. Ada orang di pondok kan, main janggut hitam sampai janggut putih, tak reti-reti lagi. Tapi bila dia main umur 5-60 kan, Tuhan bagi dia pandai dengan sekelip mata. Tu ada ke Tuhan buat macam tu? Ada orang duduk di pondok, saya duduk pondok Pasir Tumbuh dulu kan, sampai tua lah pakcik tu. Tak keluar-keluar lagi. Saya tak kata dia bodoh, nak abang kata kesungguhan dia mengaji tu. Saya mari masuk, dia dah umur 5-60 dah, 50 lebih dah. Kalau kerja kerajaan dah makan pension dah. Kalau tak ambil pension dah, jutawan KWSP dah. Tapi dia duduk dalam pondok buruk. Mengaji. Dia kata dia main, tak ada janggut, sampai janggut hitam, sampai janggut putih. Punya tak keluar, punya mari mengaji. Tu. Orang yang mengaji sampai macam tu, Tuhan tak zalim dia. Usaha takkan mengkhianati kita. Usaha insya-Allah boleh. Ada juga yang hak main mengaji lama tapi tak erti. Dia istilah orang panggil bengong. Bengong. Bukan sebab dia makan lalat ke apa ke. Memang Tuhan tak mau bagi dia pandai. Tu boleh juga. Sebab apa nak bagi pandai ni? Kerja Tuhan. Kalau main bawa buku, main duduk dalam majlis ilmu, kalau Tuhan nak bagi pandai kat kita wajib. Letih aku tu. Kalau aku tu nak bagi pandai, panggil semua orang, bawa buku satu, main duduk dalam majlis ilmu. Keluar jadi pandai. Kau wajib pula Tuhan nak buat aku tu. Tak? Hak mari pegang buku kilik, duk main pergi belum tentu pandai. Tuhan nak suruh seorang main bawa buku pandai terus. Tak boleh. Jadi harus bagi Allah Ta'ala. Lepas tu di sekolah kan, kalau anak murid saya ada yang tak apa nak boleh tu, tak ada tu marah. Kenapa kita tak marah? Sebab kita tahu dah Tuhan bagi ilmu ni, hak mana dia mau. Hak mana dia tak mau, Tuhan lambatkan. Okey juga lambat. Kalau Tuhan tak mau langsung, habis saya tak tahulah benasar budak ni. Nauzubillah min zalik pada tu. Kita minta Tuhan bagi dia pandai lah.
Mungkin lah ni tak pandai, mungkin dah jauh 5 esok pandai. Kita tak mau sampai Tuhan menghijab dia dengan ilmu. Memang tak pandai langsung, tak mau waktu. Kita memang nak dia ada ilmu. Tapi kalau dia memang tak boleh, waktu kita mengajar tahun 1 tahun 2 memang tak boleh, jangan kita putus harapan. Kerana kita faham dah, orang yang mari mengaji bukan semua terus jadi pandai. Kerana ilmu itu bukan di kita, ilmu itu bukan di cikgu, ilmu datang daripada Allah Ta'ala. Ilmu dan kita hanya cikgu dan kita hanya perantaraan. Sekolah pun perantaraan juga. Kan? Kalau sekolah jadi tempat boleh dapat ilmu, tak ada orang isap ganja. Kan? Ni cikgu-cikgu sekolah pula duk isap ganja. Dia duduk dalam sekolah tu tempat boleh ilmu, cikgu yang isap ganja pula. Kalau ni kan cikgu liwat lah, cikgu gitulah, cikgu lagu ni lah. Cikgu pemberi ilmu tak, cikgu buat gitu, tak kena raya. Jadi bukan syarat nak pandai kena mari sekolah. Tak, sekolah jadi sebab nak pandai. Tapi siapa yang bagi pandai? Tuhan. Dalam ramai-ramai yang mengaji, bukan semua Tuhan bagi pandai. Ada Tuhan lewatkan kepandaian, ada Tuhan tak bagi langsung pandai. Tu yang kita duk minta doa pada Allah Ta'ala. Jangan hijab kami dengan ilmu, ya Allah. Jangan hijab kami dengan ilmu, ya Allah. Kerana dengan ilmu saja kami dapat mengenalimu. Tu Imam Syafi'i tu mari menuntut ilmu dengan Imam Malik ni. Memang nak dapat ilmu kena Tuhan lah tu. Syakautu ila Malik. Dia mengaji dengan Imam Waqi' juga. Syakautu ila Waqi' asu ahibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahu la yuhda lil asi. Pi beritahu pada Imam Waqi' kata payah nak mengapai ni. Kerana nak boleh ilmu. Imam Waqi' kata kena tinggal maksiat. Sebab satu hari Imam Syafi'i ternampak betih. Betih orang perempuan terlupa hadis-hadis Nabi SAW. Kita kalau tengok betih kan nak tengok paha. Betih angkat sikit nak tengok paha pula. Imam Syafi'i tengok betih terlupa hadis. Kita tengok betih angkat sikit nak tengok paha. Dia betih bawah kan, paha atas. Orang kita payah. Dalil naqli. Apa dah? Sikit lagi. Tak mati lah duduk dalam surau lama-lama. Duduk di rumah lama-lama tu ramai dah yang mati. Kan? Tak ada seorang lagi mati dalam surau ni kan. Kita usaha bagi seorang mati dalam surau ni. Hak mati di rumah banyak lah. Dalil naqli. Apa dalil kata Tuhan boleh untuk pilih di antara dua? Bagi ataupun tidak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-60, ayat ke-28, surah yang ayat yang ke-68, surah yang ke-28. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu, yakni Allah, menciptakan apa yang dikehendakinya, dikehendaki Allah Ta'ala, dan dia juga yang memilihnya. Tuhan pilih nak boleh guni ke, nak boleh gutu, harus pada Allah Ta'ala. Tuhan cipta telefon. Tuhan pilih nak bagi dia iPhone mata 3 ke iPhone mata 2. Tuhan cipta saya nak bagi tinggi ke rendah. Pilihan Tuhan. Bila sebut kita pilih, harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun mewajibkan Tuhan buat saya bagi tinggi. Tak ada siapa mewajibkan Tuhan untuk buat saya bagi hitam. Tuhan yang pilih buat dia hitam. Tuhan yang pilih buat dia tinggi. Tuhan memilih di antara dua yang berlawanan. Pilih dia gemuk ke kurus? Gemuk, tidak kurus. Nak pilih dia putih ke hitam? Hitam, tidak putih. Mana ada orang warna purple kan? Hitam dengan putih ya. Orang purple, payah kan, terkejut kita kan. Jadi Allah Ta'ala ni bila dia cipta kita, maka kita menjadi sesuatu yang mungkin ataupun hadis, sesuatu yang ada setelah tiada, sebab Allah Ta'ala baru cipta kita. Maka bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala berhak memilih di antara dua. Umur mutaqabilah kita panggil. Perkara dua yang berlawanan ni. Maka Tuhan pilih. Pilih ni harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada siapa mewajibkan Tuhan untuk pilih kita jadi pandai. Tak ada siapa mewajibkan Tuhan untuk pilih kita jadi kaya. Tuhan pilih dengan diri dia sendiri. Dengan kemahuan dia sendiri. Tak ada siapa memaksa Tuhan untuk pilih kita jadi bagian-bagian. Tak ada siapa paksa Tuhan pilih kita jadi cikgu ke, jadi pensyarah ke, jadi imam ke, jadi makmum. Tak ada. Allah Ta'ala yang pilih kita dengan dirinya sendiri. Habis tu. Dalil aqli. Apa dalil aqli? Dari akal. Tadi dalil naqal. Dalil diambil daripada Quran. Tengok sini. Jika wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mustahil atasnya, mustahil Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk ataupun tidak. Kalau wajib ataupun mustahil. Wajib ni maksudnya mesti. Mustahil maknanya tak. Kalau lah Tuhan itu mesti melakukan sesuatu di atas makhluk ataupun tak
wajib melakukan sesuatu di atas makhluk, maka ia mustahil. Maka benda tu tak boleh diterima oleh akal. Kerana apa? Hakikat ia hanya harus bagi Allah Ta'ala. Hakikat menentu ataupun mengada tiap-tiap sesuatu ataupun meniada tiap-tiap sesuatu itu harus bagi Allah Ta'ala saja. Hakikat untuk mengadakan kita ataupun meniadakan kita, memilih kita wujud ataupun tidak, mengekalkan kita dalam keadaan wujud ataupun tiada. Tuhan memilih kita kurus ataupun gemuk, Tuhan memilih kita pandai ataupun kaya, Tuhan memilih kita ahli syurga ataupun neraka, Tuhan pilih kita sengsara ataupun bahagia, Tuhan pilih kita kaya ataupun papa perdana. Semua-semua tu harus bagi Allah Ta'ala. Bukan wajib, bukan mesti Tuhan kata kita kaya sebab kita kerja. Bukan mesti Tuhan kata kita kaya dengan sebab kita rajin bekerja. Bukan mesti wajib kita masuk syurga, kita mari semayang isyak, semayang subuh, semayang maghrib, 5 waktu sehari-hari. Bukan wajib di atas Tuhan masuk kita dalam syurga. Boleh jadi Tuhan masuk kita dalam neraka. Ikut Allah Ta'ala. Bukan wajib di atas Allah Ta'ala. Dan bukan mustahil dan bukan dok. Mana dia? Bukan apa ni? Bukan Tuhan tak, bukan mustahil di atas Tuhan untuk menentukan kita. Bukan mustahil di atas Tuhan untuk mengadakan kita ataupun meniadakan kita. Kalau begitu, kalau Tuhan mustahil mengadakan kita, mana ada kita ni? Kalau Tuhan mustahil mengadakan kita, kita tak ada. Tapi kenapa kita ada dah? Kerana kita diwujudkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudrat Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memilih kita di atas dua perkara yang berlawanan, kerana harus bagi Allah Ta'ala untuk menentukan sesuatu di antara dua yang berlawanan. Jadi jangan kita duk kata kita mari semayang kita boleh pahala. Pahala tu kerja Tuhan. Pahala tu tidak wajib di atas Allah Ta'ala memberi pada kita. Dan kita pun jangan duk perasan semayang dapat pahala. Yalah semayang dapat pahala. Tuhan, Nabi berita dapat pahala bagian. Tapi tak wajib bagi Allah Ta'ala untuk memberikan kita pahala. Puasa kan, boleh masuk syurga kan. Puasa tu wajib. Dapat pahala puasa tu tidak wajib. Kerana apa? Kerana boleh Allah Ta'ala tak bagi kita pahala dengan sebab kita puasa. Dan boleh juga Allah Ta'ala nak masuk orang tak puasa dalam syurga. Boleh. Kerana apa? Harus bagi Allah Ta'ala. Tiada mustahil pada Allah Ta'ala untuk mengangkat orang yang tidak puasa masuk dalam syurga. Dan tiada juga yang mustahil Tuhan mengangkat orang yang di dalam syurga masuk ke dalam neraka. Tidak mustahil. Kita hak mari masjid pakai serban apa saya kan? Tuhan masuk dalam neraka. Mustahil ke tak? Tidak. Boleh saja. Boleh saja. Jadi yang tu dulu, kita dah sambung pelajaran yang kelima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari tu yang meninggal itu yang selalu duduk atas kursi tu. Rajin mari masjid kan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunlah dosa dia. Bagi masuk dalam syurga. Bagi orang teluahkan kubur, lapangkan kubur, cerahkan kubur. Hari ni kita doa pada dia, esok lusa orang doa pada kita pula. Kalau kita rajin mari masjid, orang masjid doa pada kita. Takkan saya nak doa tokek pasal malam pula kan, saya akan kenal dia. Jadi saya kenal pakcik tu. Ketak-ketak je jalan tu. Jalan ketak-ketak. Tapi mari masjid. Kita yang boleh berlari di padang bola, masjid pun tak mari. Malu kau orang. Betul tak abang? Dah tak betul. Mana ada saya nak main tipu orang. Hak duk berlari atas berjalan bola tu tak nak mari masjid lah. Pakcik tu terketak-ketak pegang. Nak main salam juga. Sedangkan salam sunat. Tapi nak salam juga. Kerana Nabi kata apa? Bila bersalam, luruh dosa-dosa kecil. Luruh mana dia? Bila kita bersalam sama-sama orang beriman ni, luruh dosa kecil. Dosa besar, kena minta ampun kepada Tuhan. InsyaAllah, pakcik tadi itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Palestin. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Gaza. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Lubnan. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada saudara Islam kami di sana masih dahaga dan kelaparan, ya Allah, Kau turunkanlah makanan dan minuman daripada langit-Mu yang paling tinggi buat mereka, ya Allah, seperti mana Engkau turunkan al-manna wa salwa kepada Musa dan sebahagian pengikutnya dahulu pada mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.